Malaysia negara ketinggalan zaman, kan? Negara kita China jauh lebih maju. Di dalam sebuah bilik darjah di sebuah sekolah menengah ternama di Beijing, perbualan sedemikian sedang berlangsung. Ia berlaku semasa kelas sejarah dunia ketika Cikgu Chen sedang menerangkan tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi Malaysia selepas kemerdekaan. Memang benar, pada satu ketika dahulu, mereka pernah dikenali sebagai Harimau Asia, tetapi bagaimana dengan keadaan Malaysia sekarang? Mendengar soalan Cikgu Chen, Mei Ling, pelajar terbaik di dalam kelas, mengangkat tangannya dengan penuh keyakinan. Cikgu, bukankah Malaysia sekarang berada dalam fasa kemerosotan? Saya dengar ekonomi mereka tidak stabil dan masyarakatnya menghadapi pelbagai isu sosial. Kenyataan Mei Ling disambut dengan anggukan persetujuan daripada rakan-rakan sekelasnya. Teknologi IT China kita bertaraf dunia kan? Kita sudah lama mengatasi teknologi Malaysia. Pelbagai pendapat negatif dilontarkan silih berganti. Cikgu Chen hanya mampu tersenyum sedikit kelat. Memang benar Malaysia sedang menghadapi pelbagai cabaran, tetapi ada perkara yang tidak boleh diukur dengan angka semata-mata. Namun, di dalam hati para pelajar, prasangka mereka sudah berakar umbi. Saya ada nampak di media sosial, orang Malaysia tak suka orang dari tanah besar China. Sepupu saya pernah melancong ke sana, katanya layanan yang diterima dingin sekali. Di tengah-tengah perbualan itu, Jia Hao, yang dari tadi hanya diam memandang keluar tingkap, bersuara perlahan. Tapi, kita takkan tahu perkara sebenar selagi kita tak lihat dengan mata kepala sendiri kan? Kenyataan itu membuatkan rakan-rakannya terdiam sejenak, tetapi mereka segera menggelengkan kepala. Tiada siapa pun di antara mereka yang menyangka bahawa satu pengalaman yang bakal mengubah hidup mereka akan menanti tidak lama lagi. Petang itu, semasa waktu kelas, Cikgu Liu masuk ke dalam bilik darjah. Baiklah semua, destinasi lawatan sambil belajar bulan hadapan telah pun diputuskan secara rasmi. Suasana bilik darjah serta-merta berubah. Semua pelajar menumpukan perhatian kepada Cikgu Liu. Lawatan sambil belajar sekolah ini terkenal dengan program antarabangsanya yang hebat. Tahun sebelumnya, senior mereka telah melawat Perancis dan Itali. Tahun ni mungkin Amerika. Eropah pun bagus juga, tapi ada khabar angin kita akan ke Australia. Para pelajar berdebar-debar menanti dengan penuh harapan, namun kata-kata Cikgu Liu yang seterusnya membekukan suasana. Destinasi lawatan sambil belajar tahun ini ialah Malaysia. Selepas hening seketika, bilik darjah menjadi riuh rendah. Kenapa Malaysia? Lawatan yang ditunggu-tunggu, tapi dapat pergi negara dekat macam tu je. Suara-suara tidak puas hati mula kedengaran. Cikgu Liu dengan tenang mula menjelaskan sebabnya. Kebelakangan ini, terdapat banyak kritikan mengenai lawatan sambil belajar yang terlalu mewah. Jadi, Malaysia telah dipilih kerana ia sebuah negara yang agak dekat, mempunyai hubungan sejarah yang mendalam dengan kita, dan kosnya lebih rendah. Mei Ling menunjukkan penentangan yang paling kuat. Dia teringat akan sebuah hantaran di media sosial yang dilihatnya baru-baru ini, di mana seorang pempengaruh Malaysia mengkritik China. Ruangan komen hantaran itu dipenuhi dengan kata-kata yang merendah-rendahkan China dan ia amat melukakan hatinya. Kenapa mereka memandang kita sebegitu rupa? Persoalan itu perlahan-lahan bertukar menjadi kemarahan. Tanpa sedar, Mei Ling menggenggam penumbuknya dengan erat. Rasa sangsi terhadap Malaysia mula merebak di dalam kelas. Teknologi dan ekonomi kita sekarang semuanya lebih maju. Tak ada apa yang boleh kita belajar kalau pergi ke sana. Namun, keputusan sekolah tidak dapat diubah. Dengan perasaan tidak puas hati, para pelajar mula membuat persiapan untuk lawatan sambil belajar. Proses seperti memperbaharui pasport, menyenaraikan barang keperluan dan menukar mata wang asing berjalan seperti biasa, tetapi suasananya terasa hambar. Malam sebelum berlepas, Mei Ling dan Jia Hao berbual secara dalam talian. Mei Ling, awak betul-betul tak apa-apa ke nak pergi Malaysia ni. Kita cuma akan lihat negara mundur seperti yang kita bayangkan sahaja, jawab Mei Ling dengan nada dingin. Tapi, ayah saya cakap, teknologi Malaysia pun ada yang bertaraf dunia tahu. Kata-kata Jia Hao membuatkan Mei Ling sedikit berkerut. Itu cerita lama, sekarang China lebih maju. Percayalah, apa yang kita akan lihat nanti sama seperti apa yang kita fikirkan. Mereka berdua menetapkan matlamat untuk membuktikan kemunduran Malaysia. Sebenarnya, Mei Ling mempunyai sebab yang tidak pernah diberitahu kepada sesiapa. Datuknya pernah beberapa kali bercerita tentang pengalaman pahit yang dilaluinya semasa merantau ke Tanah Melayu suatu ketika dahulu. Dikatakan bahawa hanya kerana dia seorang pendatang dari China, dia sering dipandang serong. Kata-kata datuknya itu tersemat mendalam di hatinya sejak kecil. Namun, realiti yang bakal mereka hadapi tidak lama lagi adalah sesuatu yang jauh melangkaui jangkaan mereka. Pertemuan pertama dengan realiti itu secara tidak dijangka menanti mereka di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA.
Di dalam bas yang menuju ke hotel, wajah para pelajar masih muram. Cikgu Liu hanya memerhatikan mereka dalam diam. Semua buanglah prasangka, lihat dan nilailah dengan mata kamu sendiri. Namun, kata-kata itu seolah-olah tidak sampai ke hati mereka. Negara yang kuno dan ketinggalan zaman, bisik Mei Ling sambil memandang keluar tingkap tanpa sebarang minat. Imej Malaysia yang semua orang tahu, realiti Malaysia yang semua orang faham. Tetapi, adakah itu benar-benar realiti? Perjalanan 5 hari yang bakal bermula ini akan menggoncang nilai-nilai yang mereka pegang selama ini. Dan perubahan itu akan bermula secara senyap dari tempat yang tidak pernah mereka duga. Saat tiba di Clear, mata Mei Ling terbeliak tanpa sedar. Pemandangan yang terbentang di lobi lapangan terbang itu jauh melangkaui imajinasinya. Barisan penumpang yang teratur, suasana yang tenang tanpa sebarang kekecohan, dan kemudahan AI canggih yang kelihatan di mana-mana. Betul ke Malaysia macam ni? Kata-kata Mei Ling terhenti di tengah jalan. Jia Hao, rakan sekelasnya, juga tergamam melihat pemandangan di hadapannya. Tengok tu. Jari Jia Hao menunjuk ke arah sebuah kios bantuan digital yang canggih di kaunter pertanyaan. Ia memberikan maklumat dalam pelbagai bahasa dengan lancar kepada para pelancong, kadangkala dengan gerak isyarat yang mesra, seolah-olah seperti manusia. Di China pun ada, tapi ini kali pertama saya lihat ia begitu sebati dengan persekitaran. Namun, Mei Ling masih cuba untuk bertenang. Ini cuma di lapangan terbang, tempat lain mesti berbeza, bisiknya, seolah-olah cuba meyakinkan diri sendiri. Rombongan itu selesai melalui pemeriksaan imigresen dan mengambil bagasi mereka. Di situ juga, Mei Ling membuat penemuan baru. Bagasi mereka dikendalikan dengan begitu cermat, setiap satu beg seolah-olah dijaga dengan rapi. Di lapangan terbang China, prosesnya memang cekap, tetapi terasa agak mekanikal. Di sini, kecekapan dan kecermatan seolah-olah wujud seiring. Semua, kita akan bertolak ke Melaka sekarang. Jom naik bas. Suara Cikgu Liu menyedarkan para pelajar. Mereka mengangkat bagasi masing-masing. Mei Ling menoleh sekali lagi ke sekeliling lapangan terbang. Begitu teratur dan pada masa yang sama, penuh dengan teknologi terkini. Sedikit keraguan mula timbul di dalam hatinya. Sepanjang perjalanan menaiki bas menuju ke Melaka, pemandangan di luar tingkap terus-menerus meruntuhkan stereotip yang mereka pegang. Jalan raya yang tersusun rapi, aliran trafik yang lancar tanpa sebarang kesesakan dan kebersihan yang terjaga hingga ke setiap sudut bandar. Ini jauh berbeza daripada apa yang kita dengar, bisik salah seorang rakan sekelasnya. Apabila bas keluar dari lebuh raya dan memasuki jalan biasa, pemandangan yang lebih mengejutkan terbentang di hadapan mereka. Di tepi jalan, terdapat gerai-gerai buah-buahan tanpa penjaga. Tak ada orang jaga pun, tak ada siapa yang rosakkan atau curi ke? Mei Ling bertanya kepada Cikgu Liu dengan hairan. Di Malaysia, budaya menjaga harta awam dan saling mempercayai sudah sebati. Cikgu Liu mula menjelaskan dengan nada yang tenang. Perbuatan merosakkan harta benda awam seperti ini jarang berlaku. Malah, ia dilihat sebagai satu kemudahan untuk semua. Ketika bas berhenti di lampu isyarat, kelihatan orang ramai melintas jalan di lintasan belang. Semua orang sabar menunggu dan melintas dengan teratur. Kereta juga berhenti betul-betul di belakang garisan, menunggu sehingga semua pejalan kaki selamat melintas. Macam dalam filem, terlalu sempurna, kata Jia Hao sambil menggelengkan kepala dengan hairan. Tapi tak nampak pun polis. Ya, tiada kelibat pihak berkuasa yang mengawal. Namun, semua orang secara sukarela mematuhi peraturan. Semakin menghampiri pusat bandar, pemandangan bertukar menjadi lebih moden. Bangunan-bangunan tinggi berkaca tersergam indah dengan papan iklan digital gergasi menghiasi dindingnya. Pakaian orang ramai yang lalu lalang juga kelihatan kemas dan bergaya, menjadikan seluruh bandar kelihatan harmoni seperti sebuah karya seni. Kita betul-betul datang ke negara yang mundur ke? Keraguan di dalam hati Mei Ling semakin membesar. Bas tiba di hotel tepat pada masanya tanpa terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Semasa mendaftar masuk, layanan staf di kaunter penyambut tetamu sekali lagi mengejutkan para pelajar. Tunduk hormat yang mesra, tutur kata yang sopan, dan layanan yang teliti hingga ke butiran terkecil. Macam kita ni dilayan macam tetamu istimewa pula. Namun, setelah melihat staf tersebut melayan tetamu lain dengan cara yang sama, Mei Ling sedar, ini bukan layanan istimewa, tetapi inilah perkara biasa di Malaysia. Selepas meletakkan beg di bilik dan berehat seketika, mereka menuju ke destinasi lawatan pertama. Sebaik sahaja turun dari bas, bangunan Stadthuis dan Gereja Kris di Melaka tersergam megah di hadapan mereka. Wah, hebatnya, suara kekaguman kedengaran. Bangunan-bangunan warisan bersejarah berdiri teguh di tengah-tengah bandar moden. Keharmonian yang aneh itu membuatkan para pelajar terdiam. Di sekitar kawasan itu terdapat deretan kedai tradisional,
Kedai yang menjual cenderamata, kraf tangan tempatan dan kasut manik buatan tangan, namun sistem pembayaran di dalam kedai menggunakan terminal tanpa tunai yang terkini, tradisi dan teknologi canggih wujud bersama tanpa sebarang percanggahan. Macam mana mereka boleh seimbangkan kedua-duanya dengan baik? Menjawab soalan Mei-Ling, Cikgu Liu berkata, mungkin pembangunan Malaysia bukan dengan cara membuang tradisi, tetapi dengan memanfaatkannya sambil terus maju ke hadapan. Di antara orang ramai yang berjalan, kelihatan sekumpulan gadis muda berpakaian baju kurung yang berwarna-warni. Mereka berjalan sambil mengambil gambar dengan telefon pintar mereka, kelihatan begitu ceria. Baju tradisional, tapi tak nampak janggal langsung, komen Jia Hao dengan kagum. Malah, nampak serasi dengan suasana bandar ni. Di kedai-kedai, pembayaran menggunakan kod QR dan e-dompet terkini digunakan secara meluas. Sokongan pelbagai bahasa untuk pelancong asing juga sempurna. Inikah negara yang dikatakan mundur? Di dalam hati Mei-Ling, stereotip yang dipegangnya selama ini mula runtuh sedikit demi sedikit. Wajah orang ramai yang berjalan kelihatan tenang, tiada suasana tergesa-gesa. Namun, kerja-kerja berjalan dengan lancar. Penambahan stok di kedai dan kerja-kerja pembersihan dilakukan tanpa sebarang gangguan, efisien tetapi santai. Pemandangan yang aneh ini membuatkan Mei-Ling terdiam. Di tapak bersejarah, walaupun amalan tradisional dijaga, papan tanda dan kemudahan moden turut disediakan. Bayaran untuk sumbangan boleh dibuat menggunakan e-dompet dan risalah maklumat juga boleh didapati melalui kod QR. Saya sangka menjaga tradisi dan menjadi lebih mudah adalah dua perkara yang tidak boleh seiring. Di dalam hati Mei-Ling, penemuan-penemuan baru terus muncul satu demi satu. Pada pagi hari kedua lawatan, rombongan itu melawat kawasan Jonker Street yang penuh bersejarah di Melaka. Pagi itu, Jonker Street sudah mula dipenuhi dengan suasana yang tenang tetapi meriah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah-rumah kedai lama, para pemilik kedai sedang sibuk membersihkan perkarangan dan menyusun barang jualan mereka. Pagi-pagi lagi semua orang sudah mula bekerja. Bisik Mei-Ling. Dia terharu melihat kesungguhan orang ramai yang memulakan kerja mereka dari awal pagi. Sambil berjalan di atas jalan batu buntar, mereka dapat merasakan beratnya sejarah. Para pelajar mula tertarik dengan fakta bahawa landskap yang tidak banyak berubah selama beratus-ratus tahun ini masih dijaga dengan begitu rapi. Bangunan tu nampak sangat lama, tapi dijaga dengan baik, kata Jia Hao sambil menunjuk ke arah sebuah rumah kedai peranakan yang megah. Tanglong yang tergantung di beranda, tingkap kayu yang dijilat berkilat, dan perkarangan pintu masuk yang disapu bersih. Keindahan Malaysia bukan terletak pada kemegahan, tetapi pada perhatian terhadap perincian, kata-kata Cikgu Liu membuatkan para pelajar mengangguk setuju. Mei-Ling dan Jia Hao melangkah masuk ke sebuah kedai kraf tangan kecil di hujung jalan. Selamat datang, sapa seorang wanita berusia lingkungan 70-an dengan senyuman yang ramah. Di dalam kedai, barangan kraf tradisional seperti kasut manik nyonya, kain batik lukis tangan dan ukiran kayu dipamerkan dengan indah. Cantiknya, Jia Hao mengambil sepasang kasut manik yang berkilauan apabila terkena cahaya pagi. Walaupun tidak fasih berbahasa Mandarin, pemilik kedai itu dengan sabar menerangkan tentang setiap barangan menggunakan isyarat tangan. Dengan bantuan aplikasi penterjemah, wanita itu menceritakan sejarah di sebalik barangan tersebut dan semangat para pengkraf. Matanya bersinar dengan rasa bangga terhadap warisan seni Malaysia. Tak sangka dia terangkan dengan begitu teliti. Niatnya bukan sekadar untuk menjual barang. Sikap wanita itu amat mengagumkan mereka berdua. Tanpa sedar, lebih sejam telah berlalu. Mei-Ling, kita kena balik. Sekejap lagi, awak pergilah dulu. Mei-Ling teragak-agak seketika, tetapi kerana masa berkumpul semakin suntuk, dia memutuskan untuk keluar dari kedai terlebih dahulu. Jaga diri, Jia Hao, saya tunggu di hadapan gereja Krist. Dia keluar dari kedai dan cuba untuk kembali ke jalan asal. Namun secara tiba-tiba, pemandangan di sekelilingnya terasa asing. Dia telah tersesat masuk ke lorong lain di tengah-tengah orang ramai. Peliknya. Di sekelilingnya hanya orang tempatan, dia tidak tahu kepada siapa harus bertanya jalan. Dia mengeluarkan telefon bimbitnya, tetapi isyaratnya lemah dan aplikasi peta tidak berfungsi dengan baik. Macam mana ni? Jam menunjukkan masa berkumpul tinggal lagi 20 minit. Perasaan cemas mula menyelubunginya. Pada masa itu, langit tiba-tiba menjadi gelap. Hujan tropika yang sering turun secara tiba-tiba bakal melanda. Tak bawa payung pula. Dengan langkah yang semakin berat, hujan lebat mula turun. Orang ramai di jalanan segera berteduh di bawah beranda kedai atau berlari masuk ke kedai serbanika. Mei-Ling juga tergesa-gesa mencari perlindungan di bawah beranda sebuah kedai berdekatan. Ia adalah sebuah kedai kopi lama di sebatang lorong kecil. Hujan semakin lebat dan pandangan menjadi kabur. Apa nak buat ni? Ketika hatinya dipenuhi kebimbangan, pintu kedai kopi itu perlahan-lahan terbuka. Aduhai kesiannya, dalam hujan lebat begini.
Seorang wanita tua dalam lingkungan Sebun Puluh. An menyapanya dengan suara yang lembut. "Masuklah, nak. Nanti basah kuyup." Mei Ling teragak-agak tetapi akhirnya menerima pelawaan itu. Di dalam kedai, bau kopi dan roti bakar yang harum memenuhi ruang yang klasik. Terdapat beberapa meja marmar lama dan kerusi kayu, dan di dinding tergantung kalendar dan gambar-gambar lama. "Duduklah, nak." Wanita tua itu menghidangkan segelas teh tarik panas. Mei Ling mengeluarkan telefon pintarnya dan membuka aplikasi penterjemah. "Makcik, saya nak tanya, gereja Kris di mana ya?" Wanita tua itu tersenyum lembut dan perlahan-lahan mula menerangkan arah jalan. Namun, arah yang diterangkan agak rumit dan Mei Ling kelihatan bingung. Wanita tua itu melihat riak wajahnya dan memahaminya. Di luar, hujan turun semakin lebat. Sambil mendengar bunyi hujan, wanita tua itu merenung wajah Mei Ling. "Anak ni pelancong ya?" Mei Ling mengangguk sambil bergantung pada aplikasi penterjemah. "Ya, dari China, ikut lawatan sekolah." "Oh, dari China rupanya." Mata wanita tua itu kelihatan bersinar sedikit. "Dulu masa muda, makcik ada kawan baik orang China, jiran sebelah rumah di kampung. Cantik orangnya." Mei Ling terkejut. "Betul ke, makcik?" Wanita tua itu tersenyum mengenang masa lalu. "Betul, dah lebih 50 tahun berlalu." Bunyi hujan menjadi latar belakang yang menenangkan dan satu rasa keakraban yang aneh mula terjalin di antara mereka. "Rehatlah dulu sini sampai hujan berhenti." Kata-kata lembut wanita tua itu membuatkan Mei Ling berasa sedikit tenang. "Nama Makcik Aminah. Dah hampir 50 tahun makcik buka kedai kopi ni." Makcik Aminah bangun dan masuk ke bilik belakang. Seketika kemudian, dia kembali membawa sekeping gambar lama dan sebuah kotak kecil. "Ini gambar makcik dengan kawan baik makcik tu." Gambar itu menunjukkan Makcik Aminah yang masih muda bergambar bersama seorang gadis Cina di hadapan sebuah rumah kampung. "Masa muda-muda dulu makcik berkawan rapat dengan orang Cina." Mei Ling bersuara kagum. "Dulu, hubungan antara kaum tak macam yang digembar-gemburkan sekarang. Makcik teringin sangat nak belajar budaya Cina." Makcik Aminah mula bercerita dengan nada nostalgia. "Dia baik sangat. Dia selalu ajak makcik datang rumah masa Tahun Baru Cina, ajar makcik makan guna penyepit, bagi kuih bulan." Mendengar cerita itu, hati Mei Ling terasa hangat. Sejak itu, makcik berazam, satu hari nanti, makcik nak balas budi baiknya. Makcik Aminah membuka kotak itu dan mengeluarkan seutas gelang manik kecil. "Ini sebagai kenang-kenangan. Semoga perjalanan anak selamat." Tanpa sedar, mata Mei Ling terasa panas. Berada di negara asing, sesat dan menerima layanan yang begitu baik daripada orang yang tidak dikenali. "Anak kena cepat, nanti terlepas masa berkumpul." Apabila Mei Ling melihat jam, masa tinggal lagi 10 minit. "Jangan risau, makcik tunjukkan jalan." Mei Ling terkejut. Tapi..." Makcik Aminah tersenyum lembut. "Hujan pun dah reda sikit." "Tak apa, dulu masa makcik muda, makcik pun pernah dibantu oleh orang yang baik hati. Sekarang, giliran makcik pula untuk bantu orang lain." Mei Ling terharu sehingga tidak terkata. Makcik Aminah memegang tangannya, memayunginya dan mereka berjalan perlahan-lahan. Sepanjang perjalanan, Makcik Aminah bercakap dalam bahasa Melayu yang mudah dan Mei Ling membalas menggunakan aplikasi penterjemah. "Makcik dah lebih 60 tahun tinggal di Melaka ni. Dulu, kawasan ni tak semeriah sekarang. Tapi kami semua, Melayu, Cina, India, sama-sama berusaha bangunkan bandar ni." Makcik Aminah menceritakan tentang sejarah dan budaya Melaka, seolah-olah sedang bercerita kepada cucunya sendiri. Kadang-kadang, terjemahan aplikasi itu tidak sempurna, tetapi melalui riak wajah dan gerak isyarat Makcik Aminah yang lembut, Mei Ling dapat memahami sebahagian besar ceritanya. "Zaman kami dulu memang susah. Tapi kami tak pernah putus asa. Setiap orang buat apa yang termampu. Itulah yang membina Malaysia yang ada sekarang." Setiap perkataan Makcik Aminah terasa penuh dengan makna yang mendalam. Tidak lama kemudian, menara gereja Kris yang besar kelihatan dari jauh. Dah sampai pun." Makcik Aminah menunjuk ke arahnya. "Terima kasih banyak-banyak, makcik." Mei Ling menundukkan kepalanya dengan hormat. Makcik Aminah tersenyum lembut. "Jaga diri baik-baik ya. Selamat berseronok di Malaysia." Ketika mereka berpisah, hati Mei Ling dipenuhi dengan perasaan hangat. Prasangka yang dipegangnya terhadap Malaysia selama ini seolah-olah runtuh berkecai. Sambil berjalan menuju ke gereja, dia terus berfikir. Sesat di negara asing, tidak fasih berbahasa, tetapi dalam keadaan itu, orang yang tidak dikenali melayannya dengan begitu baik. Mungkin rakyat Malaysia benar-benar penyayang. Dia melihat orang ramai di sekelilingnya, semua berjalan dengan saling bertolak ansur. Tiada sampah di jalanan dan papan tanda serta persekitaran dijaga dengan cantik. Malaysia,
jauh berbeza daripada apa yang aku sangka. Apabila dia tiba di hadapan gereja, jantung Mei Ling berdegup kencang. Jia Hao dan Cikgu Liu sedang berdiri di situ dengan wajah risau. "Mei Ling, awak pergi mana? Kami risau betul." Mei Ling tersenyum malu. "Maaf, saya sesat sikit. Tapi, saya dapat satu pengalaman yang sangat berharga." Jia Hao kelihatan hairan, tetapi selepas melihat riak wajah Mei Ling, dia merasakan sesuatu. "Mei Ling, ada apa-apa berlaku ke? Wajah awak nampak lain." Mei Ling mengangguk perlahan. "Ya, banyak yang berlaku. Nampaknya Malaysia tak seperti yang aku sangkakan." Malam itu, kembali di hotel, Mei Ling tertidur sambil menggenggam gelang manik pemberian Makcik Aminah. Pertemuan di kedai kopi kecil itu telah mengubah pandangannya terhadap Malaysia secara drastik. Namun, keesokan paginya, Mei Ling bangun dengan badan yang terasa sangat berat. Sakit tekak, sakit kepala dan sedikit demam. Mungkin kerana terkena hujan semalam. "Awak tak apa-apa," pucatnya muka, kata Jia Hao dengan risau ketika mahu mengajaknya bersarapan. "Badan saya rasa tak sedap sikit, mungkin kerana keletihan dan tekanan semalam." Mei Ling telah jatuh sakit. Apabila dilaporkan kepada Cikgu Liu, guru itu memeriksa keadaannya dengan riak wajah yang serius. "Jangan paksa diri, saya akan temankan awak. Hari ni awak berehat saja di bilik." Jia Hao ditugaskan untuk menjaga pelajar lain dalam kumpulannya. "Mesti awak rasa risau kan, sakit di negara orang seorang diri." Cikgu Liu bersuara lembut. "Nak makan apa-apa tak? Kita boleh pesan." Apabila Mei Ling mengangguk, Cikgu Liu menghubungi perkhidmatan bilik hotel. Tidak lama kemudian, seorang pekerja hotel datang membawa makanan ke bilik. "Cik, semoga ini dapat membantu." Pekerja yang memperkenalkan dirinya sebagai Encik Rahman itu menunduk hormat dan meletakkan semangkuk bubur nasi. Dia menyambung, "Ini bubur nasi istimewa yang disediakan oleh chef kami untuk tetamu yang kurang sihat. Ia tradisi di Malaysia." Di sebelah bubur itu, Encik Rahman turut menyediakan hidangan sampingan seperti ikan bilis goreng, daun bawang dan sedikit sambal. Teh panas juga disediakan. "Minum ini, nanti badan rasa lega sikit. Orang kami dari dulu lagi kalau tak sihat, inilah makanannya." Penjelasan Encik Rahman bukan sekadar perbualan kerja, tetapi terasa kehangatan dan keikhlasan dalam nada suaranya. "Kalau ada apa-apa lagi, panggil saja kami. Tekan nombor 9 dari telefon bilik, ia akan terus disambungkan kepada saya." Selepas berkata begitu, Encik Rahman keluar dari bilik dengan senyap. Bubur nasi ketika sakit adalah perkara biasa di China juga, tetapi bubur ini terasa istimewa. "Macam bubur yang nenek buat," bisik Mei Ling. Rasa yang lembut itu menghangatkan hatinya. Cikgu Liu hanya tersenyum melihat keadaan Mei Ling. Pada waktu tengah hari, Encik Rahman datang lagi. Kali ini dia membawa tuala sejuk dan beberapa biji ubat. "Demam cik dah turun, harap ini dapat membantu." Keprihatinan Encik Rahman membuatkan Mei Ling amat berterima kasih. Pada waktu petang, pengurus hotel sendiri datang melawat untuk bertanya khabar. Datang dari negara jauh dan jatuh sakit di sini, pasti sukar rasanya. "Jika ada apa-apa yang boleh kami bantu untuk keselesaan cik, jangan teragak-agak untuk beritahu kami." Keikhlasan dan kata-kata pengurus itu amat menyentuh hati Mei Ling. Mereka bukan sekadar melayan aku sebagai pelanggan, tetapi mereka betul-betul risaukan aku. Pada ketika itu, Mei Ling mula merasakan bahawa layanan mesra di Malaysia bukan sekadar perkhidmatan, tetapi datang dari kehangatan hati sebagai seorang manusia. Menjelang petang, demam Mei Ling mula surut. Sambil memandang keluar tingkap, Cikgu Liu mula bercerita. "Dulu masa cikgu masih belajar, cikgu pernah melanjutkan pelajaran di Malaysia." Pengakuan yang tiba-tiba itu mengejutkan Mei Ling. Masa tu, cikgu pernah jatuh sakit dan orang-orang di sinilah yang banyak membantu. Walaupun ada halangan bahasa, kebaikan mereka takkan cikgu lupakan sampai sekarang. Kata-kata Cikgu Liu mengingatkan Mei Ling kepada Makcik Aminah. "Cikgu, kenapa cikgu jadi guru?" Mei Ling bertanya perlahan. Cikgu Liu berfikir sejenak sebelum menjawab dengan tenang. "Mungkin sebab cikgu nak sampaikan keindahan pertemuan antara manusia kepada generasi muda. Walaupun negara dan budaya berbeza, hati kita boleh saling memahami. Cikgu percaya begitu." Kata-kata itu membuatkan Mei Ling berfikir secara mendalam. Makcik Aminah yang ditemuinya semalam dan staf hotel hari ini, semuanya mempunyai kehangatan yang sama. "Mei Ling, jom kita jalan-jalan sekejap." Menjelang senja, keadaan Mei Ling semakin baik. Cikgu Liu mencadangkan, dekat dengan hotel ni ada taman kecil. Mei Ling mengangguk dan mereka keluar bersama. Cahaya matahari senja yang lembut terasa begitu selesa. Taman itu memaparkan keindahan landskap tropika yang terjaga rapi. Terdapat pokok-pokok bunga raya dan kelapa sawit yang menghijau. Begitu teliti mereka menyelahkan keindahan alam semula jadi.
Mendengar kata-kata Mei Ling, Cikgu Liu tersenyum. Mungkin taman di Malaysia ini adalah manifestasi cinta mereka terhadap alam semula jadi dan kesabaran untuk menjaganya. Di satu sudut taman, mereka melihat seorang tukang kebun sedang tekun menjaga sepohon pokok bunga kertas. Ranting demi ranting dipangkasnya dengan teliti, seolah-olah sedang menghasilkan sebuah karya seni dengan penuh tumpuan dan semangat. Cikgu, adakah semua orang di Malaysia begitu teliti? Selepas berfikir sejenak, Cikgu Liu menjawab, ketelitian itu bukan sesuatu yang istimewa. Saling mengambil berat antara satu sama lain sudah menjadi perkara biasa. Mungkin itulah yang menyokong budaya negara ini. Dalam perjalanan pulang dari taman, Mei Ling berfikir di dalam hati, di sini, ada kekayaan yang tidak boleh diukur dengan angka. Pada hari ketiga lawatan, kesihatan Mei Ling telah pulih sepenuhnya. Sambil bersarapan, Mei Ling dan Jia Hao berbual tentang kejadian semalam. Maaf sebab tinggalkan awak semalam. Mei Ling tersenyum mendengar kata-kata Jia Hao. Tak apa, malah saya yang dapat pengalaman yang lebih hebat. Maksud awak? Mei Ling menceritakan tentang pertemuannya dengan Makcik Aminah, layanan mesra staf hotel dan perbualannya dengan Cikgu Liu. Ketika itu, Cikgu Liu menghampiri mereka. Semua hari ini kita akan bergerak dari Melaka ke Kuala Lumpur, melawat menara berkembar Petronas dan menara KL. Suara teruja mula kedengaran di kalangan pelajar. Dalam perjalanan menaiki perkhidmatan tren elektrik, ETS, ke Kuala Lumpur, para pelajar terpukau dengan pemandangan kampung dan ladang kelapa sawit di luar tingkap. Cantiknya pemandangan ni. Sawah padi yang terbentang luas, gunung ganang di latar belakang, dan rumah-rumah kampung tradisional yang terselit di sana-sini. Kawasan luar bandar Malaysia pun menarik juga, bisik Jia Hao. Setibanya di stesen KL Central, rombongan itu menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Deretan bangunan pencakar langit yang megah membuatkan para pelajar bersorak kagum. Wah, macam dalam filem fiksian sains. Seni bina moden yang terdiri daripada kaca dan keluli, jaringan pengangkutan awam yang kompleks di bawah tanah, dan suasana bandar yang sibuk dan meriah. Inikah negara yang dikatakan mundur? Mei Ling bertanya di dalam hati. Dinamisme Kuala Lumpur yang sangat berbeza dengan suasana tenang di Melaka amat mengagumkan para pelajar. Jom kita ke menara berkembar Petronas. Dengan panduan Cikgu Liu, rombongan itu menaiki lift untuk kedek pemerhatian. Semakin tinggi mereka naik, pemandangan bandaraya Kuala Lumpur terbentang luas di bawah. Tengok, di sana ada menara KL. Di sebelah sana pula Bukit Bintang. Pemandangan panorama 360 darjah Kuala Lumpur jauh melangkaui imajinasi para pelajar. Dari sini, kita boleh nampak banjaran gunung di kejauhan, kata Cikgu Liu sambil menunjuk ke satu arah. Bandar lama dan bandar baru begitu dekat antara satu sama lain, kata Mei Ling dengan kagum. Sambil memandang Kuala Lumpur dari sebalik kaca dek pemerhatian, dia berfikir, apa sebenarnya kemunduran yang mereka bayangkan selama ini? Berjalan-jalan di sekitar pusat bandar, lebih banyak penemuan mengejutkan dibuat. Pusat beli belah yang menggunakan teknologi digital terkini, bangunan pintar yang mesra alam, dan layanan yang sentiasa diiringi senyuman di mana-mana. Bukan hanya teknologi, kehangatan manusianya yang membuat negara ini istimewa. Pemahaman baru mula bercambah di dalam hati Mei Ling. Pada sebelah petang, rombongan itu menuju ke Dataran Merdeka. Inilah Dataran Merdeka, di mana bendera Malaysia pertama kali dinaikkan pada tahun 1957. Bangunan di hadapan itu ialah bangunan Sultan Abdul Samad. Penjelasan pemandu pelancong itu didengari dengan penuh minat oleh para pelajar. Lamanya bangunan tu. Mei Ling terkejut. Sukar untuk percaya ia adalah sebuah bangunan dari abad ke-19 kerana ia dijaga dengan begitu indah. Pemandangan dari dataran itu amat menakjubkan. Di satu sisi, bangunan-bangunan bersejarah yang gah dan di sisi lain, bangunan-bangunan pencakar langit moden yang menjulang tinggi. Jia Hao, Mei Ling memanggil perlahan. Kita langsung tak tahu apa-apa tentang Malaysia. Jia Hao bersetuju. Betul, kita hanya menilai berdasarkan angka dan maklumat dari internet. Bandar Raya Kuala Lumpur yang mula disinari cahaya senja kelihatan begitu memukau. Tapi bukan itu sahaja, sambung Mei Ling. Negara ini ada kekuatan yang kita tak sedari. Maksud awak? Bukan hanya teknologi atau ekonomi, kekayaan jiwa masyarakatnya, sifat prihatin dan keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Mereka berdua terdiam sambil terus memandang matahari terbenam. Ketika itu mereka ternampak seorang pelancong asing sedang menghadapi masalah dengan kameranya. Serta-merta, seorang sukarelawan pelancongan tempatan datang membantu dan menerangkan dengan sabar. Tengok tu, Mei Ling tersenyum. Kebaikan yang spontan macam tu bukan sesuatu yang istimewa, tapi ia sentiasa ada. Selepas meninggalkan dataran, mereka menerokai kawasan sekitarnya.
Terdapat Jalan Petaling, Chinatown, yang meriah tidak jauh dari situ. Suasana era lama yang masih kekal, papan-papan tanda kedai yang berwarna-warni dan orang ramai yang penuh bertenaga. Selamat datang, dari China ya, seorang peniaga di gerai sate menegur dengan ceria. Ya, kami datang untuk lawatan sekolah, jawab Jia Hao. Peniaga itu tersenyum lebar. Oh bagus, sate pakcik ni istimewa, ada harga diskaun untuk kamu semua, cubalah. Melihat para pelajar yang teragak-agak, Cikgu Liu menjelaskan, Kuala Lumpur terkenal sebagai syurga makanan. Semua, jangan lepaskan peluang ini. Mereka singgah di gerai itu. Walaupun ruangnya sempit, ia bersih dan dipenuhi dengan suasana yang meriah. Sedapnya, suara pujian kedengaran dari para pelajar. Betul sedap, makanlah lagi. Sikap ramah peniaga itu dan makanan yang lazat menghangatkan hati para pelajar. Di kawasan bandar seperti ini pun ada kemesraan seperti ini, bisik Mei Ling kepada Jia Hao. Rombongan itu kemudiannya menuju ke destinasi seterusnya, Batu Caves. Pemandangan kuil di dalam gua yang dihiasi lampu pada waktu senja kelihatan begitu magis. Inilah kuil Hindu yang dibina di dalam gua Batu Kapur, dan patung Dewa Murugan Gergasi ini adalah yang tertinggi di dunia. Penjelasan pemandu pelancong membuatkan para pelajar kagum. Sebuah kuil yang dibina lebih 100 tahun lalu, tetapi masih dijaga dengan begitu indah, bisik Mei Ling tanpa sedar. Keagungan tangga yang berwarna-warni menuju ke gua, keindahan arca-arca dewa dan keharmonian yang aneh dengan latar belakang pemandangan bandar. Kebelakangan ini, tempat-tempat bersejarah di Malaysia dilengkapi dengan teknologi canggih untuk pameran dalaman. Seperti kata Cikgu Liu, di dalam kompleks kuil itu terdapat pameran interaktif menggunakan skrin sentuh dan realiti maya. Hebatnya, sejarah dan teknologi terkini digabungkan, kata Jia Hao, dengan mata yang bersinar sambil leka dengan pengalaman maya itu. Kawasan di sekitar Batu Caves dipenuhi dengan pelbagai lapisan masyarakat yang menghabiskan masa mereka. Ada yang berjoging, ada yang menjual cenderamata, ada yang berdoa dan ada juga pelancong asing. Begitu ramai orang yang berbeza latar belakang menikmati tempat bersejarah ini dengan cara mereka sendiri. Mei Ling berkata dengan kagum. Malam menjelang, rombongan itu menaiki tren LRT untuk pulang ke hotel. Keadaan di dalam tren bersih dan para penumpang senyap dan menjaga adab. Di sini pun kita dapat lihat tingkah laku masyarakat yang teratur, bisik Cikgu Liu kepada para pelajar. Mungkin masyarakat Malaysia dibina atas dasar menghormati orang lain. Ia telah sebati dalam diri mereka tanpa disedari. Apabila keluar dari stesen LRT, pemandangan malam di hadapan mereka terbentang luas. Lampu-lampu dari tingkap bangunan pencakar langit berkelip seperti bintang dan pokok-pokok di tepi jalan dihiasi dengan lampu-lampu berwarna-warni. Macam dalam dunia mimpi, Mei Ling terpesona melihat pemandangan malam itu. Di sebalik kemeriahan bandar, ada ketenangan dan keteraturan. Pelik kan? Mendengar kata-kata Jia Hao, Cikgu Liu tersenyum. Mungkin itulah salah satu tarikan Malaysia. Perkara yang bertentangan wujud bersama, lama dan baru, sibuk dan tenang, tradisi dan inovasi. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Mei Ling berhenti dan menoleh ke belakang. Cikgu, dalam 3 hari ini, saya rasa ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Cikgu Liu mengangguk lembut. Perubahan macam mana? Malaysia. Langsung tidak mundur. Sebaliknya, ia mempunyai kekayaan yang sangat mendalam, yang tidak pernah kita sedari. Malam itu, Mei Ling menulis di dalam diarinya sambil mengimbas kembali 3 hari yang telah berlalu. Pembangunan yang dapat dilihat bukan satu-satunya kemajuan. Kekayaan jiwa, sikap prihatin, keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Mungkin inilah evolusi yang sebenar. Sambil memikirkan rancangan untuk esok, Mei Ling perlahan-lahan menutup matanya. Lawatan sambil belajar kini tiba di hari terakhir. Sambil bersarapan, para pelajar mengimbas kembali 4 hari yang telah berlalu. Tak lama lagi kita akan pulang ke China, kata Jia Hao. Mei Ling menunjukkan riak wajah yang bercampur baur. Jujur, sebelum datang, aku tak sabar nak balik. Tapi sekarang, rasa macam nak tinggal lebih lama lagi, kan? Mereka berdua ketawa bersama. Jadual hari terakhir ialah melawat Putrajaya, pusat pentadbiran moden Malaysia dan kemudian masa bebas sebelum pulang. Di dalam bas, Cikgu Liu bertanya kepada para pelajar. Semua, apa yang telah kamu pelajari dalam 4 hari ini? Suasana menjadi senyap seperti di dalam bilik darjah. Kemudian, seorang pelajar mengangkat tangan. Cikgu, saya rasa kami telah terlepas pandang sesuatu yang sangat penting. Bahawa pembangunan itu ada pelbagai bentuk. Cikgu Liu mengangguk dengan puas. Apabila tiba di Putrajaya, pemandangan bandar moden yang terancang terbentang di hadapan para pelajar. Ini adalah pusat pentadbiran persekutuan yang dibina pada tahun 1990-an.
Ia adalah sebuah bandar pintar dalam taman. Penjelasan pemandu pelancong itu didengari dengan penuh minat. Sebuah bandar yang dibina dari kosong dengan visi yang begitu hebat, bisik Jia Hao. Masjid Putera yang terapung, jambatan seri wawasan yang futuristik, dan bangunan-bangunan kerajaan yang megah dengan seni bina unik. Semua ini menunjukkan kekuatan perancangan dan visi Malaysia untuk masa depan. Inilah kekuatan rakyat Malaysia, keupayaan untuk merancang dan membina masa depan yang lebih baik. Mei Ling berkata perlahan sambil melihat bangunan-bangunan itu. Seterusnya, mereka dibawa melawat Astaka Morocho, sebuah astaka yang dibina dengan seni bina Maghribi yang tulen, terletak di tengah-tengah Taman Botani Putrajaya. Cantiknya bangunan ni, reka bentuk luaran yang memukau dan taman yang dijaga rapi membuatkan para pelajar kagum. Malaysia pandai menyerap budaya asing juga, ya. Cikgu Liu menambah, mungkin kekuatan Malaysia terletak pada keupayaan mereka menerima pengaruh luar sambil mengekalkan identiti mereka sendiri. Para pelajar berjalan di dalam astaka itu, terpesona dengan keindahannya, ruang yang menggabungkan gaya Maghribi dengan kehalusan seni tempatan. Negara ini mempunyai kuasa untuk menyatukan perkara yang bertentangan, fikir Mei Ling sambil memandang keluar tingkap ke arah Tasik Putrajaya yang tenang. Semasa waktu bebas, Mei Ling dan Jia Hao berjalan-jalan di sebuah pasar tempatan, pasar seni di Kuala Lumpur. Awak perasan tak? Jia Hao tiba-tiba bersuara. Sepanjang 4 hari ni, kita tak pernah rasa risau langsung. Betul juga. Walaupun di negara asing, ada rasa selamat. Kalau tanya jalan, semua orang akan tolong dengan ramah. Kalau nampak kita susah, mesti ada yang akan tegur. Rasa selamat ni sangat berharga kan? Mei Ling mengangguk. Di hadapan sebuah kedai kuih tradisional, mereka berdua berhenti. Kelihatan seorang wanita berusia lingkungan 70-an sedang tekun membuat kuih lapis. Macam Makcik Aminah, bisik Mei Ling teringat akan wanita tua baik hati yang ditemuinya di Melaka. Apabila masuk ke dalam kedai, bau manis kuih muih tradisional menusuk hidung. Selamat datang, sapa pemilik kedai yang dikenali sebagai Aunty Lim dengan senyuman mesra. Walaupun bahasa menjadi penghalang, senyuman itu menenangkan hati. Aunty Lim mempelawa mereka untuk melihat cara membuat kuih. Ini kuih muih untuk perayaan. Ada kuih bakul untuk Tahun Baru Cina, dodol untuk Hari Raya, maruku untuk Deepavali. Ia melambangkan kepelbagaian perayaan di Malaysia. Apabila Cikgu Liu menterjemahkannya, Aunty Lim mengangguk dengan gembira. Sudah lebih 40 tahun Aunty buat kerja ni. Sekarang, tak ramai orang muda yang nak teruskan, tapi tradisi ini mesti dijaga. Kata-kata itu amat menyentuh hati Mei Ling. Kenapa Aunty boleh bertahan begitu lama? Mendengar soalan Mei Ling, Aunty Lim tersenyum. Bila tengok pelanggan senyum gembira, itu dah cukup buat Aunty gembira. Lagipun, menyampaikan budaya Malaysia ini adalah tanggungjawab kami. Matanya bersinar dengan rasa bangga terhadap kerjanya. Aunty Lim mempelawa para pelajar untuk mencuba membuat kuih sendiri. Adunan yang lembut dibentuk dengan teliti, diwarnakan dan dihias dengan halus. Susahnya, keluh Jia Hao. Aunty Lim dengan sabar mengajar mereka. Jangan tergesa-gesa, buat dengan perlahan-lahan dan dengan sepenuh hati. Kuih yang dihasilkan tidaklah begitu sempurna, tetapi Aunty Lim kelihatan sangat gembira. Bagus sekali, macam bukan kali pertama buat. Kata-kata pujian itu membuatkan para pelajar tersipu-sipu. Nanti balik Cina, saya nak ajar keluarga saya buat kuih ni, kata Mei Ling. Aunty Lim tersenyum lebar. Bagus tu, budaya akan jadi lebih kaya bila kita kongsikannya. Ketika hendak keluar dari kedai, Aunty Lim memberikan setiap seorang sebuah bungkusan kecil. Ini hadiah untuk dibawa pulang. Jaga diri baik-baik. Kebaikan itu membuatkan mata Mei Ling bergenang air mata. Nanti balik, aku mesti ceritakan semua ni, kata Jia Hao dengan penuh azam. Ya. Tapi mungkin susah nak jelaskan dengan kata-kata, tapi kita tetap kena sampaikan bahawa Malaysia langsung tidak mundur. Sebaliknya, ia mempunyai kekayaan yang sangat mendalam yang tidak pernah kita sedari. Perjalanan ke lapangan terbang terasa sunyi. Suasana sunyi yang berbeza berbanding semasa datang dahulu, penuh dengan renungan yang mendalam. Mei Ling memandang keluar tingkap, mengimbas kembali 4 hari yang telah berlalu. Kejutan pertama di Kelia, pertemuan yang mengharukan di Melaka, rasa selamat yang dirasai di bandar dan semangat keprihatinan yang hidup di kalangan masyarakatnya. Ketika itu, Cikgu Liu berdiri dan bercakap kepada para pelajar. Semua, tahniah atas usaha kamu semua selama 4 hari ini, tapi ini bukan pengakhiran. Sebaliknya, ini adalah satu permulaan yang baru. Para pelajar mendengar dengan penuh perhatian. Masih banyak salah faham antara kedua-dua negara kita, tetapi kamu semua telah melihat dengan mata sendiri dan merasainya sendiri.
Bagaimana kamu akan gunakan pengalaman ini pada masa hadapan? Itulah makna sebenar lawatan sambil belajar ini. Tiba di lapangan terbang dan selesai mendaftar masuk, Mei Ling menundukkan kepalanya sekali lagi ke bumi Malaysia. Terima kasih kerana mengajar aku sesuatu yang sangat berharga, bisiknya di dalam hati. Duduk di dalam pesawat, saat ia berlepas, pemandangan Malaysia perlahan-lahan menjadi kecil. Aku pasti akan kembali. Mei Ling berazam, dan aku nak tahu lebih banyak lagi tentang negara ini. Jia Hao di sebelahnya juga mengangguk. Cikgu Liu hanya memerhatikan mereka berdua dengan senyuman mesra. Lawatan sambil belajar ini membawa makna yang lebih daripada sekadar melancong. Ia adalah satu perjalanan untuk mengatasi prasangka dan melihat kebenaran. Satu perjalanan untuk mencari pemahaman dan harapan yang baru. Di dalam pesawat, Mei Ling mula menulis di dalam diarinya, kepada Malaysia yang dikasihi. Dia menyambung kata-katanya, sebagai generasi muda yang akan memikul masa depan kedua-dua negara, apa yang boleh dilakukannya? Jawapannya pasti ada di dalam pengalaman 4 hari ini. Pesawat naik lebih tinggi ke atas awan. Ketika itu, satu keazaman telah terpahat di dalam hati Mei Ling untuk menyampaikan pengalaman ini kepada lebih ramai orang dan untuk menjadi jambatan penghubung antara kedua-dua negara. Itulah balasan terbaik untuk hadiah terhebat yang diterimanya dari Malaysia. Setibanya di Beijing, Mei Ling segera menceritakan pengalamannya di Malaysia kepada datuknya. Pada mulanya, datuknya kelihatan tidak percaya, tetapi mendengar cerita Mei Ling yang penuh semangat, riak wajahnya perlahan-lahan menjadi lembut. Begitu rupanya. Zaman sudah berubah, ya. Di mata datuknya, kelihatan sebutir air mata kecil yang bersinar. Terima kasih kerana menonton.